So Melayu. Oh, tu bang. Tu bang. Salahkanlah kepala kamu. Kamu yang fikir. Jangan gampang tu. Apa ah? Dan tak dapat signal kat Pauman lah. Apa kau kata ni Johnny? Private apanya Johnny? Banyak dah berjuta ni Johnny. Apa bodoh ni? Alright I know some of the clips on TikTok went viral because I use Malay language and Perakil slang on the clips of Good Doctor. So why don't I test it out, the algorithm, and do another one? Tonight, we are going to do another movie scene. So, let's get in. I never watched this movie, by the way. So, consider this is spoiler for me. Oh, guys, sabar. Before that... Kena lah ni, vocal warm up kan? From Maslan, macam mana kalau kita jalan kat mall tapi mall tak jalan tapi jalan tak mall tapi kita kat mall? Aku cakap, angkat botol gemuk kamu tu naik kerja. Oh. Sorry. Kekal dalam kereta. Kekal dalam karakter. Mentang-mentang kamu tak nak jadi arkitek. Aku bukan bini kamu. Tu bang. So Melayu. Oh, tu bang. Tu bang. Kamu nak tahu sebab apa bini kamu tinggal kamu? Let's watch this shit, right? Alright, let's go. Aku cakap, angkat botol gemuk kamu tu naik kerja. Mentang-mentang kamu tak nak jadi arkitek. Aku arkitek lah gampang. Aku kat sini jual kursi meja sebab kau gemuk sangat tak nak tolong aku. Buki buat betul. Aku bukan bini kamu. Kekal dalam karakter. Aku tak pernah jumpa dia. Kekal dalam karakter. Tu bang. Apa kamu cakap? Kamu nak tahu sebab apa bini kamu tinggal kamu? Bukannya aku minum atau bukannya aku duduk kat rumah tu, tapi aku marah. Kamu tak pernah salah lah ya? Kamu minum banyak sangat, salahkan kerja. Kamu salahkan kerja, salahkan dunia. Kamu kena kick daripada rumah pun salahkan bini. Kamu pukul aku, ikat aku, salahkanlah kepala kamu. Kamu yang fikir. Jangan gampang tu. Kamu ni nak cakap ni salah aku. Betul. Tapi itu je yang kamu fikir sekarang ni. Betul tak? Let's do that one. Kami bawakan ke studio pagi ini salah seorang aktivis hak kunyit. Mister, kenapa kamu kunyit? Kamu kunyit. Siapa cakap aku kunyit? Kami bawakan ke studio pagi ini salah seorang aktivis hak kunyit. Mister, nak panggil Mister ke? Pepe Julian Ozima. Terima kasih datang. Selamat pagi. Selamat pagi. Kenapa kamu kunyit? Siapa cakap aku kunyit? Kamu kunyit. Okay, we'll take it. Okay, last one. We'll go for There's So Much. Berapa banyak ni? 4 minutes je. Should be easy, right? Should be easy. So, let's do Malay version of There's So Much. Okay? From Tab 2. Dia tak dapat lah signal dekat Pahaman lah. Gitu. Oh, boleh lah. Fuck it. Okay. I'm gonna try negeri 9 punya accent, but fuck it. Apa ah? Dan tak dapat signal dekat Pahaman lah. Boleh dia guna laptopmu? Boleh dia guna laptop kamu? Yang? How do you say kamu in Negeri Sembilan? Engkau. Like, boleh dia pakai laptop engkau macam tu? Boleh dia pakai laptop engkau? Apa yang dia tengok ni? Banyak nak pelunya. Apa kau kata ni Johnny? Private apanya Johnny? Banyak dah berjuta ni Johnny. Apa bodoh ni? Tunggu bona ni. Tengok ni. Mana ada batang betina Johnny? Hanya lelaki berdada je. Apa lagi mamat ni? Apa jadi? Oh ya Tuhanku, aku ada penyakit, aku tolong. Apa ah? Dan tak dapat signal dekat Pauman lah. Boleh dia pakai laptop? Boleh ya. Terima kasih ya. Apa yang dia tengok ni? Apa lagi mamat ni? Apa jadi? Apa banyak nak pelunya. Apa yang tengok hal sulit aku? Apa kau kata ni Johnny? Private apanya Johnny? Banyak dah berjuta ni Johnny. Apa bodoh ni? Dia memang nak clear sikit. Ya Tuhanku, apa bodoh organisasi ni? Apa? Clockwise rim job. Apa bodoh clockwise rim job? Ya well, kadang-kadang dia suka tengok lidah Peter Pak. Tunggu bona ni. Tengok ni. Jantan berbatang.
Oh ya Tuhanku, aku ada penyakit, aku tolong. Mana ada batang betina Johnny? Hanya lelaki berdada je. Oh logo Din, sumpah. Aku memang nak kena tangkap. Johnny, kau kena dengar ni Ini wake up call Kau kena keluar dari sini, jumpa orang sebab kau dah gila dah ni. Okey Dan buat. Just janganlah tengok bodoh. Dengar sini Johnny. Lopez ni jumpa je betina, kamu loket. Okey Dan buat, settle. Okey, kita buang semua benda ni. Apa. Just delete. Tak. Ini kena pocah dengan hammer. Rindu boleh kembali jangan. Okay then. Well, I hope you guys enjoy the content. If you guys want to see more me dubbing the game in Malay punya language, please comment down below which one. And I'll see you guys next one. Peace.